Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko. Kali ni aku sangat excited, aku dah terpaling F1 kat sini sebab aku nak unboxing telefon yang ada kaitan dengan F1 guys. Collaboration dengan F1 team. So, ini dia guys. Besar kotak dia. Ini adalah telefon terbaru Realme. Realme yang di-collab dengan Aston Martin Aramco Formula 1 team. Ini first time lah aku jumpa ataupun aku unboxing telefon yang di-collab dengan F1 team. Sebelum ni ada collab dengan kereta tapi just kereta biasa saja, bukanlah kereta F1. So, sangat excited. Bawah ni dia ada tunjuk dia punya warna dia Aston Martin Green dan juga dia punya RAM dia besar lah, special sikit 16GB dan storan 512GB. Ini dia guys. Wah. Okay, dekat atas ni dia ada logo Aston Martin Formula 1 team guys. Kepada yang tak tahu, Aston Martin ni adalah luxury British sports car lah. Boleh beli kat Malaysia kalau korang ada duit, tapi aku tak mampu lah. Aston Martin Formula 1 team, dan nama official telefon ni bukanlah telefon Aston Martin, tapi dia adalah Realme GT7 Dream Edition. Realme collab khas dengan Aston Martin Formula 1 team untuk hasilkan Dream Edition ni. So basically specs dia lebih kurang sama macam GT7 yang biasa, cuma ada perbezaan dari segi design dan sebagainya lah. Dan untuk bahagian bawah ni dia ada logo Aston Martin Aramco Formula 1 team. Aramco ni macam oil and gas company lah, macam Petronas. Kalau Mercedes kan ada Petronas kan. Aston Martin Aramco Realme. Ini collab baik punya guys. Damn. Driven from within, make it real. Macam buka. Wah. Wah, lain macam Kalau phone biasa selalunya ada dokumen, casing kan. Ini ada dokumen tapi ini buku lah guys, bukan dokumen. Dia cerita sejarah Aston Martin guys. Name. Wah, kalau aku betul-betul peminat F1 dan bukannya terpaling, ini mungkin hadiah yang paling best aku boleh dapat lah. Yup. Ini guys. Kita ada dia punya charger dia. Charger dia kali ni all black charger Super VOOC. Kat sini dia ada tulis 120W max. USB Type A ke USB Type C lah of course kan. Type C. Clean lah, warna hitam semua. Dan dia punya casing dia lawa guys. Ada lubang kat sini untuk logo Aston Martin Formula 1 team. Cantik lah. Bahkan ni kasar sikit, macam garisan-garisan guys. Realme GT7 Dream Edition. Damn. Dan logo Aston Martin ni bila pegang dia macam timbul sikit. Kalau kita letak kat sini, pakai casing dia. Wah, cantik-cantik. Hijau, hitam, silver. Okay guys, aku nak setting dulu smartphone ni. Kita akan sembang lebih lagi selepas ini. Jumpa kejap lagi. Ini adalah SIM pintul paling legend di dunia. SIM pintul F1 guys. Nampak tak? Itu dia. Logo F1 guys. Okay guys, aku dah setting dah telefon Realme F1 Edition ni. So nama official dia Realme GT7 Dream Edition. So apa yang special ni compare kepada GT7 yang biasa, seperti yang korang tengok lah, luaran dia berbeza, design dia ada logo ikonik Aston Martin Formula 1 team Realme, dan actually korang boleh perasan kat sini dia macam ada bentuk F1 punya kereta kat sini. Dan juga dia punya modul kamera actually berbeza daripada GT7 yang biasa. Ini guys, telefon GT7 yang biasa warna Essence Blue tak silap aku. Dia punya kamera dia masih lagi ada 3 biji, cuma dia punya overall rekaan modul kamera dia berbeza lah. Korang boleh tengok mana satu yang korang lebih suka, boleh komen sikit lah. Korang boleh tengok dia punya ikon-ikon dia memang lawa guys. Warna hijau, hijau muda, hitam. Dan aku perasan bukan sahaja stock app yang ada design ni, tetapi semua yang pre-install dalam telefon ni ada design khas dia. Termasuklah Shopee, TikTok, Lazada, Facebook, Netflix, Gemini, dan juga Google Apps pun ada, Gmail, Google Maps, punya design khas guys. Memang cun gila. Dan selain daripada icon pack dia ada lagi beberapa yang special. Contohnya waktu kita charging. Tada, Super VOOC dia berlainan sikit animation dia. Dan juga lagi satu, waktu kita tukar ke GT mode ataupun kita onkan GT mode untuk kita main game ke apa, kita onkan GT mode, volume paling tinggi. Uish,
Sekali. Uish. Dan lagi satu, dia ada animation waktu korang power on kan telefon ni. Okay, sekarang jom kita cerita pasal dia punya specs. So, Dream Edition ni, dia punya specs dia boleh kata 95% hampir sama macam GT7 yang biasa. Of course, perbezaan dari segi dia punya design, itu yang pertama. Perbezaan yang kedua adalah dia punya RAM. RAM Dream Edition ni 16GB, GT7 yang biasa 12GB. Specs lain dia, semuanya sama. So, specs lain dia, kita nak cerita dulu pasal dia punya chipset. Chipset yang digunakan oleh GT7 kali ini adalah MediaTek Dimensity 9400E. Ini adalah telefon pertama yang gunakan chipset tu, telefon pertama di dunia. Dan chipset ni boleh kata top 3 chipset Android pada masa kini. Snapdragon 8 Elite, 9400 yang biasa tak salah aku, kemudian baru E. So E ni performance memang solid untuk korang main game, memang laju. Untuk kegunaan harian memang tak ada komplain. Dan AnTuTu score dapat dalam 2 juta lebih. Dia punya screen dia memang lawa guys, 6.78 inci AMOLED 120Hz, smooth dengan peak brightness 6000 nits, support 10-bit color, support Dolby Vision, HDR10+, semua yang best-best ada pada phone flagship, ada pada GT7 ni. Selain daripada chipset yang padu dan juga screen yang cantik, telefon ni datang dengan bateri gergasi guys. Besar 7000 mAh dan support fast charging 120W SuperVOOC. Bateri besar ni memang dapat tahan 2 ke 3 hari kalau jarang guna, dan fast charging dia hanya perlukan dalam 40 minit sahaja untuk charge penuh bateri 7000 mAh. Kalau nak cerita pasal kamera, ada 3 biji kat sini. Kamera utama Sony IMX906 50MP, kamera kedua telefoto 50MP dan ultra wide 8MP, dan untuk bahagian depan kamera selfie 32MP. So ini sampel-sampel gambar yang aku dah ambil menggunakan telefon GT7. Enjoy! Dan akhir sekali aku nak beritahu yang kedua-dua telefon ni support Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, ada IR blaster, dual stereo speaker dan juga datang dengan ciri kelas air IP6869. Jadi guys, itu dia video unboxing untuk Aston Martin Formula 1 collaboration dengan Redmi GT7 yang diberi nama Redmi GT7 Dream Edition. So memang kali ni special kepada peminat F1 dan juga peminat Aston Martin. Mungkin korang boleh consider untuk angkut telefon special edition ni guys. So komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, dan subscribe YouTube channel Taiku kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video yang datang. Saya safe, hati-hati, stay happy. Bye bye.